ada banyak lagi tips-tips yang bila saya tengok ni kan, saya rasa macam wow. Macam tu kan, banyak sangat istilah yang saya belajar juga daripada ibu-ibu. Tetapi tanggungjawab saya sebagai kaunselor, kita raikan apa yang ibu cerita sebab dia tak salah, dia tak tahu. Dan bila dia sebut dan dikongsi, Puan Nat, saya ada belajar tentang ilmu sekian-sekian-sekian. Is it okay? Saya tak adalah marah dia. Saya akan cakap okay. And then, you rasa okay tak? Lepas tu, kebanyakan ibu ni kata, tak okay lah Puan Nat, susu tak naik pun, penat je lebih kan. And then kita justify balik dengan fakta lah. Jadi kita raikan dulu apa yang dia dengar, apa yang dia belajar, dan kita lihat dulu kesan dia macam mana. Dan kita janganlah orang kata nak terus downkan ibu tu. Ini pun nasihat juga kepada semua kaunselor penyusuan dekat luar sana. Do not simply you nak demotivatekan ibu-ibu ni. Yes, kita ada ilmu. Tapi you kena raikan juga emosi mereka. Sebab ibu-ibu ni dia cari kita, dia perlukan bantuan. Jangan kita rasa kita ni ada ego, ilmu yang baik. Kita pun terus rasa macam terus pandang rendah ke ibu tu ataupun buat dia rasa down. Ini kesilapan ramai juga kaunselor, termasuk saya dulu, di mana saya pun belajar juga untuk improve diri saya supaya kita lebih berempati kepada ibu-ibu yang bertanya. Okey, jadi raikan pendapat mereka dan berikan mereka fakta yang betul, insyaAllah. Alright. So juga Puan Nat, saya rasa banyak je ibu-ibu yang rasa every time dia menyusukan anak, anak nangis. Macam tadi kita cerita lah every time kita menyusukan anak, anak menangis. So kita rasa macam susu aku ni tak cukup berlemak ke, tak cukup itu ke, tak cukup zat ke dan sebagainya. Itu yang banyak membuatkan ibu-ibu top up dengan formula. Itu yang end up jadi mixed feeding. So sebenarnya at the same time, mungkin teknik penyusuan tu salah. Mungkin sebenarnya sebab ramai yang tak tahu, sebenarnya maksimum susu ibu ni cukup je, maksimum 3 ounce. Ada yang saya tengok dia dalam dunia penyusuan juga macam kita, tapi dia feed anak dia daripada kecil sampai besar makin banyak. Bermaksud kecil-kecil dah bagi 2 ounce, lepas tu dah start dengan 3 ounce, bagi kepada 4 ounce, sampai umur dia sama dengan anak saya, dia bagi 5 ounce. Saya bagi 2.5 ounce, tapi saya bukan kaunselor penyusuan, tapi saya tahu you are overfeeding your child. Ya, betul. And dia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lain pula, komplikasi yang akan datang. So boleh tak sebenarnya Puan Nat educate kita sama-sama, sebenarnya kenapa susu ibu ni sebenarnya maksimum 3 ounce seumur hidup dia 2 tahun tu cukup je, insya-Allah. Memang cukup sangat-sangat sebenarnya, supaya kita ni tak terperangkap dalam ideologi anak tak cukup susu. Sebenarnya kita yang tak cukup ilmu. Okay. Follow to know more update about us.